Jadi macam mana kita boleh kawal homocysteine kita? Senang je. Dengan mengambil makanan yang tinggi asid folik, vitamin B6 dan juga vitamin B12. Anda boleh mengambil sayur-sayuran hijau seperti bayam, brokoli, bunga kobis. Sayur cruciferous ini kaya dengan asid folik yang membantu menurunkan paras homocysteine. Buah-buahan dan kekacang seperti pisang, kacang dan kentang merupakan sumber vitamin B6 yang baik. Protein haiwan yang berkualiti seperti ikan, ayam, daging merah, hati, telur dan produk tenusuk mengandungi vitamin B12 yang penting untuk metabolisme homocysteine. Selain itu, pengambilan suplemen Activated B Complex dan vitamin C boleh membantu memastikan homocysteine kekal pada tahap optimum. Dengan mengamalkan pemakanan seimbang dan kaya dengan nutrien ini, kita dapat membantu mengekalkan tahap homocysteine yang lebih sihat dan mengurangkan risiko penyakit jantung.